Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mafa Unplugged. So, hari ni movie review kita lebih kepada bukanlah movie review latest. Kita nak suggest mungkin orang luar sana ada movie the best all the time. So, kita nak suggest movie lama kat Ikram tapi kita bagi tahu orang lah. Mungkin ada orang terlupa. So, saya nak suggest movie bergenre thriller, di mana kita akan review 10. Kita saja 10 movie thriller yang mungkin akan datang daripada saya 5 dan akan datang daripada Ikram 5 juga. So saya mau tu suspense punya movie. Dia tak adalah movie pasal serial killer. Saya mau tu. Tapi Ikram pasal apa Ikram? 5 movie yang kau pilih. Dia ada psikologi, dia ada pasal hidup, pasal social network, pasal seram pun ada. Berpadu punya movie ke? Abang pick Okay, tak apalah. Tanpa melengahkan masa, movie pertama aku saja korang, movie Seven. So Seven tahun 1985. Aku rasa mungkin dah banyak orang tahu Ikram movie ni. Cuma kita nak flashback balik. So movie ni buat korang kat luar sana yang minat movie pasal kita panggil crime punya siasat lah. Tapi movie ni agak slow, pacing dia agak slow. Tapi boleh lah kita, untuk orang-orang yang suka memerah otak, suka meletakkan diri dia ke dalam movie tu. Macam kalau aku kat tempat ni, apa kau buat? Movie ni ada orang cakap it's a good ending atau bad ending, ataupun cliffhanger. Aku rasa movie ni movie ni pun dah lama, tapi aku baru buat research balik pasal movie ni lah. So aku recommend kat korang. Actor pun power ke lah kita boleh saja kat dorang. So kalau korang bosan-bosan, apa salahnya throwback balik movie lama. So Seven 1995 aku bagi 9/10. Ikram, go. So untuk filem yang saya suggest adalah Halloween 1978. Macam korang tak tahu pula kan, pembunuh dia adalah Michael Myers. Michael Myers topeng putih tu. Topeng putih tu. So dia cerita ni tak adalah tu sangat. Cerita kisah pembunuhan intense lah. Kejam-kejam dia. Kau suka movie berbunuh ke tak? Boleh katalah. Okay, faham. So Halloween banyak orang tahu kan sekarang. Tapi lagi satu dia movie lama secara ramai yang dah tengok. Rasa fans ni banyak agak kat luar sana. Tapi kita nak bagi dia orang flashback balik Okay, boleh tengok asyik movie baru kan. Kita tengok movie lama. Berapa korek movie Halloween ni? Untuk rating saya bagi 8/10 lah. 8/10 cukup sharp lah untuk saya rasa, sebab Halloween ni pun tak pernah fail lagi betul. Okay lah. Okay guys, untuk movie kedua daripada aku, Gone Girl, yang dibintangi oleh Ben Affleck, di mana korang kenal lah Ben Affleck as a Batman dalam DC. Aku rasa movie ni pun ramai tahu, tapi mungkin ada yang tak tahu. So Gone Girl ni mengisahkan seorang pasangan, suami isteri, but one day tu isteri dia hilang. Sebab tu tajuk dia Gone Girl. So macam mana si suami ni nak mencari isteri ni, ke mana dia pergi. Tapi korang kena tengok lah how the plot tu susun kan. Plot twist dia sangat strong at the end. Siapa belum tengok mungkin akan terkejut. Siapa dah tengok mungkin agak alah, aku dah tahu cerita ni, tapi lantaklah aku saja je. Nak tengok, tak tengok tak apa. So Gone Girl aku bagi sebanyak 8/10. So untuk aku pula, filem yang kedua adalah daripada American Psycho. Cerita ni kau ambil Legend Legend ke? Legend. So cerita ni pasal psikologi. Dia ada kehidupan watak utama tu ada dua lah. Satu watak normal dia, satu watak psikologi dia. So filem ni solid juga bagi saya. Tapi kenapa? Sorry menyelit. Kenapa kau pilih movie ni? Sebab dia ada dua cara untuk dia hidup. Satu cara psikologi dia, satu cara normal dia dekat tempat kerja lah. Faham. So aku rating untuk filem ni 9/10 lah, solid. 9/10 solid. Betul. Padu Ikram. Okay, untuk movie ketiga daripada aku, so aku nak suggest korang adalah Prisoner 2013. Siapa tak kenal guys, Hugh Jackman. Sorry kalau salah sebut Wolverine kita. Prisoner ni, dia menjadi seorang bapa yang kehilangan anaknya. So kalau korang tengok movie ni, betapa intens dia, betapa dapat kisah yang seorang bapa. So korang tengoklah macam mana jenis dia nak mencari anak dia jumpa orang nak cari clue. Tapi aku suka pasal movie adalah, aku pilih movie ni lah dalam review kali ni, sebab kau akan tengok movie ni akan mempersoalkan, adakah keputusan, kalau kau dah movie ni, adakah keputusan kau ni betul atau tidak? Ataupun kau kena buat something yang salah untuk kau betulkan keadaan. So sebab tu aku pilih movie ni, Prisoner guys.
Untuk aku rating movie ni sebanyak 90/10. Padu, pergi tengok. Kalau korang belum tahu ke ataupun tak tahu ataupun lupa movie ni, pergi tengok balik. Untuk seterusnya, filem ketiga daripada aku adalah filem Get Out 2017. Tu Get Out. Ya, filem ni pasal social networking lah. Dia sebab cerita ni pasangan seorang wanita putih dengan seorang lelaki hitam lah. Apa dia? Ni racist ke apa? Dia cerita pasal racist juga lah. Betul. So cerita ni dia seram, dia bermain dengan sosial juga. So dia pandai buat cerita ni, dia kreatif lah. Pasal isu pengaungan dengan seram, dia gabungkan jadi satu elemen yang mantap lah. So aku rating movie ni dalam 8/10 lah. 10. Okay, sebab Get Out pun dekat rating, kita panggil apa, Tomatoes tinggi sampai hari ni orang duk sebut-sebut. So incoming sekali movie pun dia pilih Get Out punya movie. Betul. Cantik lah selera kau. So untuk aku, for the movie keempat, come on guys, Shutter Island 2010. Siapa tak tahu this movie dia punya plot twist gila nya. Taklah mencarut, tapi sebabkan aku nak amazkan cerita ni, ya Allah, cerita ni korang pergi tengok. Siapa tak tahu, mungkin ada generasi baru yang tak tahu cerita Shutter Island, cerita apa merepek ni, korang pergi tengok dulu baru korang tahu. Plot twist dia gila bapak. So pelakon dalam ni pun padu-padu. Aku nak sebut nama pelakon ni pun aku takut sasul lah. Aku banyak kali saya sebut pelakon ni, Leonardo DiCaprio. Sorry doh kalau saya sebut. And then pelakon Hulk tu, Mark Ruffalo. Kudos cerita ni, bapak mantap. Aku bagi 10/10. Aku tengok pun pening kepala cerita ni. Dua drama. Kalau kau suruh aku sama lagi, panjang aku review. So untuk filem keempat adalah IT, iaitu macam kau tak tahu pula badut Pennywise tu. IT Pennywise. Kau suka IT Pennywise dia macam agak supernatural juga lah. Dia punya pembunuhan semua. Okay, cerita ni dia bawa dalam watak badut lah, seorang badut yang psikologi dia tinggi lah. So dia agak supernatural juga sebab dia ada main dengan hukum hakam. Faham. Kau tak ada fobia kat badut? Tak ada? Aku tak ada lagi so, lah. Mungkin kalau budak-budak yang fobia kat badut ni, dia seram lah kat sini kan? Betul. So suggest filem ni dalam 9/10 lah. Tinggi. Tapi Pennywise memang seronok pun IT. Nombor 1, nombor 2 dengan series aku lain saja bagi tahu. Aku peminat Stephen King punya movie saja bagi tahu. Suggestion movie aku yang kelima, iaitu The Silence of the Lambs tahun 1991. Saya rasa geng-geng olam mesti tahu movie ni. Pasal FBI dia pergi interview satu cannibal killer ni untuk dapat pembunuh-pembunuh lah. Movie ni intense, movie ni ada satu storyline yang cantik. Every character bagi satu potential dalam movie ni untuk strongkan the plot. Sorry to say, kalau budak-budak sekarang mungkin selera agak rendah, kuatkan selera korang. Sebab movie ni dia bukannya sekadar movie pasal serial killer, tapi dia movie pasal dia main dengan korang punya tanggapan. Pergi tengok movie ni. So mungkin korang tak tahu, pergilah cari kat mana-mana platform yang ada movie ni Kalau korang ada duit, pergilah beli DVD Blu-ray Kalau korang supporters movie kuat pergi. So movie ni aku suka. Lagi yang jadi cannibal tu lah, aku lupa nama pelakon dia, Anthony Hopkins yang jadi cannibal killer tu, yang pakai mask ni, kalau tak salah aku dia padu lah. So aku bagi 10/10 The Silence of the Lambs. Okay, seterusnya adalah yang last sekali lah daripada aku, adalah filem The Intruder. So filem The Intruder ni mengisahkan pasal satu pasangan beli villa ke macam satu rumah lah, kira satu rumah dekat orang tua macam veteran macam tu. So veteran ni dia tak dapat melupakan rumah tu. Okay, jadi veteran ni asyik masuk je rumah dia untuk buat apa yang patut lah, macam mesir rumput semua macam tu. Dan tu pasangan ni rasa macam tak selesa lah macam tu. So filem ni agak menyeramkan juga dari sisi aku. So dia macam veteran tu dia macam mengganggu kehidupan pasangan ni, macam tidur tak tenang, masak tak tenang, semua tak tenang lah. So kalau nak tahu pergi tengok kalau nak tahu pergi tengok So untuk rating movie ni adalah 9/10 lah.
bagi saya. So korang dah dengar sendiri pada mulut kita orang, dah 10 kita orang suggest movie thriller Ikram So korang mungkin bosan-bosan, mungkin lah video ni dapat aman untuk korang, mungkin ada yang tak tahu atau mungkin dah lupa, so kita bagi flashback balik Ikram Betul. So korang, kalau korang ada apa-apa movie yang nak di-review oleh kami, oleh Mafa Unplugged, so tinggalkan di ruangan komen. So Ikram, So itu saja daripada kami, Mafa Unplugged. So korang boleh like, share dan komen. Lepas tu jangan lupa subscribe dan tekan button loceng. tekan loceng guys. So tak tinggal video. Aduh, macam artis lah kita Okay, thank you guys. Sangat thank you Ikram. Thank you. Thank you.